Semasa Pendragon terkandas di stesen angkasa, seorang misteri telah memasuki untuk membunuh Ray. Sebelum stesen angkasa meletup, Ray dan saya melarikan diri dengan Ghost Dragon. Tiba-tiba, kami diserap ke dalam suatu lubang dan dihantar ke planet raksasa. Kedua-dua speeder dah rosak. Saya tak ingat Alpha boleh terbang. Sama dengan Ghost Dragon. Kan bagus kalau Kumano ada dengan kita. Saya dah hantar isyarat kecemasan, tapi tak dibalas. Rasanya mereka taklah jauh sangat. Kenapa mereka ada dekat-dekat sini aja? Kenapa agaknya? Saya dapat rasa seseorang ada di planet ni. Dia tu Rionik macam saya. Rionik macam awak? Tak silap lagi. Beberapa Rionik sedang mengawal raksasa di sebelah sana. Jadi maknanya ini adalah planet Rionik lah ya? Nampaknya kapal angkasa lain dah larikan diri. Betul tu. Tak ada kapal angkasa lain di kawasan ni selain kita. Ghost Dragon pun tak dapat dikesan ke? Tak ada penolong. Ia dah bergerak ataupun dia dah hilang. Penolong, ada isyarat dari bumi dan minta kita buat laporan. Pedulikanlah. Baik. Petunjuk yang ada dengan saya ialah lelaki tu datang sebab cari Ray. Saya nak pergi sama. Awaklah orang yang meletukkan stesen angkasa, kan? Kenapa awak datang cari Ray? Cepat cakap! Awak ni siapa yang sebenarnya? Dia memang degil. Dia tak ada pengenalan diri. Susah kita nak kenal pasti dia ni. Baru saya teringat. Dia ada gelang yang pelik sangat. Dia ada gelang? Masa dia bergaduh dengan Ray, gelang tu keluarkan cahaya dan hilang. Cahaya tu hilang? Ya. Ia macam mengewap. Entah-entah peranti teleport. Peranti teleport? Penolong! Speeder beta sekarang hampir-hampir nak berlepas. Apa dah jadi? Apa yang dia buat tu? Cuba kunci speeder dari sini. Sekarang jangan bagi dia hilang. Itu aja petunjuk kita. Ray, kenapa ni?
Ray! Pergi. Alex King. Bagus, dapur siap. Sistem serangan dibuka. Bagus. Peluru berpandu Wyvern, sedia. Peluru berpandu Wyvern, tembak! Okey. Kita dah menang, Ray. Kenapa bos campur tangan? Apa? Ini adalah pertempuran saya. Ray. Awak ni Rionix ke? Cakap! Tolong hentikan. Sudah tu, Ray. Ini apa hal ni, ha? Ni bukannya awak. Mana speeder tu? Mesti ada dekat-dekat sini. Isyarat berhenti tiba-tiba. Penolong! Saya dapat tindak balas dari Pendenium. Dari Pendenium? Ia sumber tenaga di planet Pedan. Kedudukannya? Ia betul-betul di atas kita ni. Kita terperangkap, ditarik ke arahnya. Itu kapal angkasa Pedan ke?
Kita tak bercadang nak berperang dengan Pedan kan? Harap-harap pun tak jadilah. Apa dah jadi dengan Pendragon saya? Saya? Awak jangan risaulah. Ia ruang dog yang tak ada manusia. Cuma Pedan yang ada. Jadi awak ni orang Pedan? Nama saya ialah Dial. Jadi rupa-rupanya orang Pedan macam manusia lah. Kenapa awak nakkan Pendragon kami? Saya cuma nak perkukuhkan kapal ni dengan teknologi Pedan kami tu. Ya, kerangkanya dibuat dari bahan bumi yang terhad. Awak ingat awak siapa, ha? Awak tengah cari kawan awak, kan? Orang yang pergi dalam ruang terbuka di angkasa. Awak tahu ke mana kapal Ghost Star Dragon tu pergi? Tahu. Koordinatnya yang tepat. Cakap! Mereka di planet Hammer. Planet Hammer? Rayonix dari seluruh alam berkumpul di sini. Di sinilah tempat mereka akan berlawan. Inilah dia arena perang Rayonix. Ini arena perang Rayonix. Ia satu peperangan di kalangan orang yang mempunyai darah Rayonix untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah mereka. Awak datang sini untuk itu ke? Tidak. Kami dibawa ke sini sebab kami telah disedut ke dalam lubang tu. Disedut masuk? Mungkin inilah yang Reblood mahukan. Apa dia? Mungkin mereka dapat rasakan pertalian awak dengan mereka tu. Sebab tu awak tak boleh tahan naluri awak untuk berlawan. Diamlah! Pengecut! Ray. Tolong bawa bertenang, Ray. Sudahlah, Ray. Tinggalkan saya sendirian. Ray. Kenapa awak nak perkukuhkan Pendragon? Apa awak nak sebenarnya? Perjanjian. Perjanjian? Saya tunjukkan cara pada awak dan awak ambil planet Hammer. Saya dah kehilangan teleporter dan saya dipisahkan dari kaum saya. Ada satu rahsia Pedan di planet Hammer tu. Awak percaya cakap dia? Mungkin itu mengarut. Saya tak pernah dengar ada planet Hammer. Mungkin dia ada rancangan tersendiri. 4 tahun yang lalu, Pedan dan bumi tak pernah bersefahaman satu sama lain. Saya nak tanya sekali lagi. Kenapa awak cari Ray? Apa awak nak dari dia? Sebab dia adalah Rayonix. 50 tahun dari sekarang, mengikut kiraan bumi, Rayonix akan hancurkan planet Pedan. Dalam 50 tahun? Kami dihantar dari masa hadapan hanya untuk menghalang mereka. Saya ialah pemburu Rayonix. Awak pemburu Rayonix? Benar. Kami nak cuba ubah sejarah. Kami datang untuk hapuskan Rayonix dan juga orang-orang yang berkaitan dengan mereka. Begitu juga dengan King Joe Black. King Joe Black pun sama? King Joe Black tu dari masa depan juga.
Sekarang apa yang berlaku? Cepat tolong lepaskan Pendragon kami. Bertenang. Pembaikan dah hampir selesai. Dah hilang. Itu Bamstar lah. Dia datang dari planet Boris lah. Jangan nak senang hati sangat. Boleh tak gunakan senjata kami? Tentulah boleh. Sama seperti sebelum ni. Meriam anti-meteorit. Peluru berpandu Wyvern sedia. Baik. Tembak. Itulah kuasanya. Bamstar sikit pun tak tercedera lah. Bukan awak seorang aja nak tengok. Tepi. Sedang menyedia pelancar pedanium. Pelancar pedanium? Nanti, kita tak perlu tembak lagi. Pelancar pedanium. Tembak. Ha. Apa pendapat awak tentang teknologi pedan sekarang? Beralih dari sini. Apa dia? Pendragon bukannya kapal perang. Kami takkan serang pihak berundur tanpa sebab. Apa awak cakap tu? Itu adalah raksasa. Awak tolong diamlah. Bertarung. Gomara. Kotak pertarungan dibuka. Woi, awak tak ada peluang. Rionix bumi. Awak siapa? Awak nak tahu ke? Saya ni Rionix dari Guts. Guts. Saya adalah pengganti kepada Rayblood. Litra. Bagus. Gomez aku. Gomara.
Gunakan gelombang getaran. Habislah Gomez aku. Bertenang. Bawa bertenang. Saya akan dapatkan awak nanti. Kau mesti berlawan dengan Rayonix lain. Dan kau mesti menang berlawan. Kau tak boleh kalah, Raymond. Sebab kau adik aku. Tu apa benda? Cahaya apa? Sora ni kagayaku幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠にMain pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah Raksasa Komet Dorako. Dorako ada sayap yang boleh terbang pada kelajuan yang tinggi. Kalau menyelam, Dorako mencapai kelajuan Mach 2. Tangannya ialah bilah tajam yang boleh membunuh. Seperti dua bilah pedang yang sangat berkuasa. Betul tu. Awak tahu sedikit sebanyak pasal dia, ya? Okeylah, Dia apa ada lagi? banyak persamaan dengan serangga. Pertama, dia ada dua sayap.